saya ni sakit pinggang ni, sakit seketika ke? Saya sakit pinggul ni, sakit seketika ke? Saya sakit sampai dekat kaki, peha betis saya ni. Sakit apa sebenarnya ni? Kepada semua follower-follower, terutamanya wanita. Kenapa? Wanita yang selalu menjadi masalah sakit seketika. Wanita yang lepas bersalin, wanita yang bekerja sebagai guru, doktor, nurse, kerja kilang yang banyak berdiri, yang banyak duduk. Ini adalah resiko yang paling-paling besar untuk menghadapi masalah sakit seketika. Okey, jom. Hari ini kita nak tunjukkan atau kenal pasti dahulu sakit seketika itu macam mana. Kadang-kadang orang tak tahu, saya ni sakit pinggang ni, sakit seketika ke? Saya sakit pinggul ni, sakit seketika ke? Saya sakit sampai dekat kaki, peha betis saya ni. Sakit apa sebenarnya ni? Sakit apa saya ni? Okey, mari kita cek. Kita boleh cek di rumah sama ada kita ada sakit seketika ataupun sakit pinggang atau sakit lutut. Tapi sebenarnya sakit seketika ni datangnya daripada pinggang. Okey, saraf seketika ni adalah saraf yang paling panjang. Dia datang pada sini. Alright, daripada pinggang kita. Daripada pinggang turun and then dia block L kat sini di bahagian kita punya pinggul. Alright, and then dia direct terus turun. Inilah menyebabkan sakit ini boleh sampai ke kaki. Boleh nampak jelas ya? Alright, sakit ke kaki. Inilah punca-punca sakit seketika. Sebab tu siapa yang sakit seketika, dia ada sakit pinggang, dia ada sakit pinggul, dia ada sakit di bahagian tepi peha and sakit di bahagian perut betis sampai ke kaki. Dan dia boleh mengakibatkan juga sakit di bahagian bawah pelipat dan lutut. Jadi jaga-jaga. Sakit seketika ni juga boleh merayap sampai ke bahagian perut. Okey, sebab apa? Bila sakit seketika ni dah sampai tahap 4, dia dah tidak boleh kontrol berak dan kencing. Jadi jangan ambil ringan. Okey, orang yang ada masalah seketika cepat-cepat rawat supaya tidak sampai ke tahap yang lebih teruk. Okey.